Berjimat, berhemah. Mungkin berhemah ayat yang lebih sesuai. Itu paling sesuai lah. Contohnya, naik motor. Naik motor. Jimat. Kau bayangkan kereta kuat. Okay. Cerita lah. Ini sebab tu kena cerita pasal kau ni. Aku tahu kau kawan banyak. Aku memang selama ni kosong je isi. Sebelum ni full tank dia 180 ada aku rasa. Lebih kurang tambah lah. tolak lah. Tak adalah kering sangat ke apa kan. Harga naik ni, harga terbaru lah semalam RM5.35. Tak silap aku. Aku isi full 200 dia tendang. Maksudnya petrol pump tu, pump tu dia limitkan 200 tau. Aku tengok tak penuh lagi ni. Tak logik ni, 200 dah penuh. Rupanya memang betul, cuma 200 dia lock. So kau kena angkat, letak balik, baru angkat balik semula. Baru dia kosong balik semula, baru kau boleh isi untuk penuhkan kan. Betul. Total penuh 200 tadi dah keluar dah. Yang kedua tu RM81 lebih. So 280 kau bayangkan. Tu penuh. Lepas tu dia dah sekali hadap je pergi KL tu, balik habis. Kan tak masal. Boleh lah bayar kan. Tapi aku rasa macam apa hal aku nak buang duit macam ni. Satu hari habis 200, 300. Satu hari habis. Buangnya satu hari 300 Dah lah hari-hari. Wish. Kalau tak hari-hari pun 2 hari sekali. Tak 2 hari sekali pun 3 hari sekali. Sebab tu lah aku tanya pendapat kau. Aku ni Azia tu pun terasa. Naik motor. Paling betul. Patut aku sampai tadi naik motor. kereta hijau tak ada. Ada LC. Aku sekarang ni seminggu sekali je aku isi minyak. Dalam mua je aku naik motor. Tumpang orang? Tumpang orang siapa yang bergerak macam aku. Kalau ada orang kat mua ni bergerak macam aku, memang aku tumpang. Kalau boleh lah. Sebab tu aku kadang aku pun halung korang. Tumpang. Pergi KL lah. Ada KJB lah. Aku nak tumpang. Satu yang boleh kereta. jimat, kita jimat.